Okey, salam sejahtera yang saya ucapkan kepada doktor. Jadi model yang saya buat ialah model Asia. TSKP yang saya pilih ialah tajuk Perjuangan Kemerdekaan Negara dan dia ada topik 5 tahun 5 Sejarah Kemerdekaan 1957. Okey, jadi yang pertamanya adalah analyze learner, iaitu analisis pelajar. Jadi dalam ciri ini saya telah menyelit satu artikel yang bertajuk 4 tahapan perkembangan kognitif si kecil dalam teori Piaget ini. Jadi kita tengok yang pertama yang kita harus analisis merupakan umur dan tahap perkembangan. Lepas tu latar belakang pengetahuan. Lepas tu gaya pembelajaran ciri-ciri murid, iaitu visual, auditory ataupun kinestetik. Okey, dan seterusnya merupakan tahap kemahiran digital, iaitu bolehkah murid-murid kita menggunakan aplikasi asas seperti PowerPoint, Canva dan sebagainya. Okey, yang seterusnya merupakan keperluan khas. Adakah murid tahapnya sederhana dalam membaca, jadi perlu bahan visual dan ringkas. Okey, jadi guru ataupun murid-murid diberi tablet Canva yang sangat mudah, manakala untuk murid yang lebih cerdas diberikan projek infografi interaktif seperti peta minda dan sebagainya lah. Okey, dalam ciri pertama ini juga, ciri pembelajaran dan keperluan murid yang berbeza juga perlu diperhatikan oleh seseorang guru. Jadi first, kalau visual learner, ia lebih faham melalui gambar, peta, infografik dan sebagainya. Kalau untuk auditory learner pula, ia lebih serap melalui audio, video dan narasi guru. Okey, dan last sekali merupakan kinesthetic learner, iaitu murid yang lebih suka kepada aktiviti hands-on, contohnya mencipta video, peta dan sebagainya. Okey, mari kita tengok yang seterusnya. Yang kedua, S, state objectivities, iaitu nyatakan objektif pembelajaran. Okey, jadi di sini kita tuliskan bahawa pada akhir sesi PDP, murid dapat first dari segi kognitif, iaitu menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 tokoh perjuangan kemerdekaan, contohnya Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan Tun Vicky Sabadell. Okey, kalau dari efektif pula, menghargai jasa tokoh dan menzahir semangat patriotisme. Okey, kalau ketiga dari segi psikomotor pula, okey, murid dapat menghasilkan video digital tentang perjuangan kemerdekaan dengan reka bentuk peta minda yang sangat jelas, kreatif dan berinformasi. Seterusnya, murid-murid dapat membentangkan hasil kerja mereka menggunakan Padlet, Kahoot, Google Classroom untuk perkongsian bersama rakan. Jadi dalam bab ini, dalam ciri ini, di SKP tahun 5 juga saya seterkan untuk tunjukkan sebagai dalam standard pembelajaran dan juga objektif pembelajaran ni. So boleh tekan. Okey, mari kita teruskan. Jadi yang S yang ketiga, Asia S ketiga, iaitu Select Method, Media and Material. Jadi dalam bahasa Melayu yang merupakan pilihan kaedah, media dan bahannya. Jadi dalam bab kaedah PDP, pembelajaran berdasarkan projek iaitu PBL, pembelajaran inquiry dan pembelajaran kooperatif dilaksanakanlah dalam perancangan ini berdasarkan model Asia. Okey, jadi untuk maklumat yang lebih terperinci boleh rujuk kepada infografik saya lah, sebab dia banyak saya tak dapat jelaskan di sini sahaja. Okey, dan media yang kita akan gunakan contohnya merupakan video dokumentari pendek, detik-detik kemerdekaan dalam aplikasi YouTube boleh, aplikasi TikTok boleh, dan seterusnya imej-imej tokoh boleh kita dapat dari internet, peta fizikal Malaysia boleh juga kita dapat dari internet lah. Okey, kalau untuk bahan digital pula yang kita akan guna contohnya Canva dan PowerPoint untuk reka bentuk peta minda. Padlet, Google Classroom adalah untuk murid-murid kongsikan hasil kerja. Kalau untuk TikTok pula merupakan aplikasi bagi murid menghasilkan video dokumentari pendek lah. Okey, dan lagi satu sebagai yang last, kita akan menggunakan aplikasi Kahoot, Quizzy dan sebagainya untuk melakukan quiz interaktif dalam kelas kita. Okey, dan lagi satu yang sangat special iaitu sebagai guru yang mengajar topik kemerdekaan
ini kita boleh menggunakan satu laman web yang dipanggil VR 360 Stories yang membolehkan pemahaman murid yang lagi mendalam, sebab ia merupakan satu VR yang dapat membawa murid-murid ke lokasi-lokasi bersejarah, itu sebagai satu pendekatan pembelajaran. Okay, so murid dapat lihatlah secara digitalisasi contohnya tubuh negara, supaya murid dapat memahami jasa tokoh-tokoh dahulu bagi mendapatkan kemerdekaan dari tangan penjajah asing. Okay, jadi VR ini juga saya sertakan dalam link itulah. Okay, so boleh tekan di sini. Ia akan boleh menjadi salah satu pendekatan bagi guru-guru untuk menjalankan lawatan digitalisasi sebagai satu inovasi dalam PDP. Okey, baik, kita teruskan dengan U. Asia U. Elemen U ni stand for Utilize Media and Materials, iaitu gunakan media dan bahan. Jadi yang pertama mestilah persediaan seorang guru. Jadi guru boleh mencari dan memaklumkan video-video dokumentari kemerdekaan, sediakan gambar-gambar tokoh ataupun lambang negara pemilih yang berjiwa kemerdekaan. Dan lagi-lagi guru boleh menyediakan tema video atau dikenali sebagai hashtag. Okey, bagi murid-murid untuk menjadikan captionnya dalam video TikTok itulah. Dan seterusnya dalam bab ini penghasilan murid dibahagi kepada dua, iaitu untuk murid yang lebih cerdas ataupun bertahap tinggi, video TikTok ni dilaksanakan. Manakala untuk murid yang bertahap sederhana ataupun rendah, peminda ini disertakanlah dalam bab ini. Jadi kedua-duanya iaitu video TikTok dan peminda telah pun saya sertakan contoh dalam infografik saya. So boleh check out dan tekan dalam infografik. Sebagai tambahan, diferensiasi antara dua aktiviti ini merupakan aktiviti yang mengikut tahap dan mengikut keperluan murid yang berbeza tahap. Jadi kedua-dua aktiviti ini telah pun menggabungkan pendekatan visualisasi, auditori dan kinestetik, iaitu VAK, sepanjang pelaksanaannya bagi kedua-dua aktiviti ini dalam murid yang kepelbagaian kebolehan dan kepelbagaian keperluan. Okey, sekarang marilah kita teruskan dengan elemen R, iaitu Required Learner Participation. Dalam bahasa Melayu, libatkan pelajar secara aktif. Okey, jadi dalam perancangan saya, murid dibahagikan kepada kumpulan antara 4 atau 5 orang macam tu. Okey, peranan setiap ahli kumpulan merangkumi pencari maklumat, pereka grafik ataupun video, penulis teks ringkas, iaitu menyediakan isi-isi penting. Okey, dan seterusnya penyunting, iaitu editor. Okey, dan aktiviti perbincangan kumpulan dilaksanakanlah berdasarkan aktiviti ataupun tema yang diberi. Okey, di sini saya juga sertakan satu bahan ekstra, iaitu aktiviti interaktif secara tambahan. Okey, jadi kuis digital sama ada Kahoot ataupun Quizzy dilaksanakan selepas video untuk menguji fakta tokoh dan detik penting-penting yang dikuasai oleh murid lah. Jadi salah satu contoh Kahoot pun saya sertakan dalam infografik saya, so boleh tekan, silakan. Okey, jadi pembentangan hasil peminda atau dan video itu boleh di hadapan kelas ataupun galeri maya, contohnya Padlet. Jadi kita boleh memanfaatkanlah pelbagai kita kata aplikasi ataupun platform dalam pembelajaran kita. Okey, finally kita dah sampai hujungnya, iaitu Asia E, last E, iaitu Evaluate and Revise, menilai dan semak semula. Jadi dalam bab ini kita bahagi kepada 3 aspek. Contohnya aspek pertama iaitu pentaksiran formatif. Okey, antara yang guru boleh laksanakan iaitu soalan lisan selepas video, pemerhatian guru semasa murid berbincang dan menghasilkan sesuatu produk, dan lagi-lagi kuis digital Kahoot ataupun Quizzy sebagai aneka pilihan. Soalan aneka pilihan lah akan ditanya selepas penguasaan murid dan pemahaman murid. Okey, selepas itu kita boleh tengok kepada aspek pentaksiran sumatif pula. Okey, tadi formatif, sekarang sumatif. Produk akhir iaitu video TikTok dan peminda digital dinilai menggunakan rubrik. Okey, saya telah sertakan satu rubrik dalam
infografik saya. So sesiapa yang berminat boleh tekan dan akan dapat link PDF itulah. Okey, harap membantu. Jadi dari aspek ketetapan fakta, ketepatan fakta, kreativiti, reka bentuk grafik, kerjasama kumpulan dan sebagainya akan dinilai lah oleh seseorang guru sebagai satu pentaksiran dan penilaian semasa kelas. Okey, selepas itu guru-guru haruslah memberikan sesuatu refleksi berdasarkan pembelajaran murid inilah. Jadi simak keberkesanan video dan bahan grafik iaitu pertemuan tadi. Nilai tahap penguasaan murid dan faham, adakah mereka faham tentang fakta sejarah, boleh menggunakan media digital dan sebagainya. Okey, haruslah dinilai oleh seseorang guru. Jadi buat penambahbaikan, contohnya tambah baik aktiviti-aktiviti seperti kita sertakan juga strategi pemulihan bagi murid kategori lemah sikit. Jadi contoh yang boleh dilaksanakan merupakan audio narasi, kad imbas tokoh dan peristiwanya, peta minda yang lengkap dan soalan objektif yang berpandu. Okey, kalau untuk strategi penggayaan pula bagi murid yang bertahap tinggi sikit, analisis perbandingan boleh dilaksanakan ataupun debat mini boleh dilaksanakan. Projek-projek mini dokumentari wawancara. Ini merupakan satu aktiviti yang melibatkan murid untuk menghasilkan satu video pendek yang berbentuk wawancara. Contohnya bertanya kepada datuk atau nenek ataupun orang-orang tua yang mempunyai pengalaman menyambut kemerdekaan pada zaman itu. Ini merupakan satu sumber lisan yang sangat bernilai dan amat dihargai lah. Okey, ini merupakan satu video pendek yang saya menjelaskan infografik yang dibuat oleh saya. Jadi setiap gambar dalam infografik itu boleh tekan dan boleh dapatkan link yang sangat-sangat interaktif. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih.